Sekecil burung kedidi, Adinda terbang ke hati Kakanda, mengharapkan cinta yang menggunung. Jika patah sayap Raja Wali, bertungkat jua Kanda kemari. Adinda anggap sebagai janji. Menjalankan majlis Dan Alhamdulillah sambutannya cukup baik sepanjang karnival ini akan diadakan selama 2 hari. Sambutannya kita lihat pada malam ini memang luar biasa. Ramai yang datang kerana mereka nak melihat apa sebenarnya pengisian sebenar program yang luar biasa itu. Dan kita telah menyaksikan tadi bagaimana 2 mempelai telah dipersandingkan mengikut adat. Satu mengikut adat Temenggung dan Pepatih, satu lagi mengikut adat Jawa. Itu kedua-duanya kita boleh membuat perbandingan, perbezaan kan, tapi apa pun kedua-duanya adalah mengikut adat masing-masing. Cumanya mungkin ramai yang tak pernah tengok, tak pernah lihat, hari ini mereka dapat melihat, dapat menyaksikan adat tersebut. Memang sangat menarik dan dapat permintaan banyak daripada orang ramai supaya majlis ini diadakan secara tahunan. Sampai kita tua, sampai jadi